tangan dan kepala macam tu. Macam ditarik. Sebab cage tu sangat keras. Cage untuk anjing. Macam mana kepala yang besar boleh keluar, tapi cage tu tak adalah kemik mana pun. Anjing tu tak gigit ke? That's why. Tapi anjing siapa yang tarik kita tak tahu. Sebab anjing dia kalau nak makan, gambar yang dipaparkan tu keadaan macam tu lah. Ya, macam ni anjing tu. Sebab anjing kalau makan dia tak makan pakai kais, pakai tangan. Kucing ya? Kucing je. Bawa doktor ke sini untuk menerangkan apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang kita tengok yang dipaparkan baru-baru ini, itu mereka tengok mendengar sebelah pihak. Yang 12 hari bulan tu kita bawa cleaner masuk, baru kita tahu yang 2 orang lelaki yang digaji setiap hari tak datang buat kerja. Tak bagi haiwan makan, tak bersihkan klinik. So 12 hari bulan tu baru kita tahu bahawa ada seekor anjing mati, seekor kucing mati, ada 2 ekor kucing, 2 ekor dalam bilik yang diberi makanan sangat sedikit, dan seekor kucing hitam yang telah diambil oleh NGO dan ditukar nama oleh NGO tersebut. Tapi anak saya daripada 12 hari bulan tu setiap hari, bukannya dia bekerja dengan doktor pun, tapi kita tolong bagi makan, bagi minum. Sepatutnya 15 hari bulan hari Isnin ada movers yang akan keluarkan semua barang-barang. Tetapi 14 hari bulan movers yang nak keluarkan tu accident. Tak boleh nak keluarkan barang. So I cakap dengan anak I, keluarkan kucing ex-staff tu, suruh dia ambil kucing dia pada 15 hari bulan hari Isnin. Dia ambil pada jam 5 petang. I tak tahu dia ceroboh masuk ke tak, sampai dia dapat tahu ada anjing mati, ada kucing mati. And then pukul 2 pagi dia bawa the NGO, marah-marah guard nak masuk ke klinik. Dan cuma yang peliknya, macam mana dia boleh masuk ke klinik sedangkan shutter depan tak boleh buka, kunci diorang tak ada. Hanya ex-staff je tahu shutter mana yang boleh buka. So dia buka shutter tu, ambil gambar semua, and then terus viral kan. Dan doktor ni keluar duit untuk these 2 guys, Hafiz and Amar, to feed the dog and the kucing, but dia tak buat dengan betul. Dan dia mengaku dia tak datang untuk 2 hari. Tapi I tak percayalah 2 hari dia tak datang. Sebab dari gaya tu, bila kita buka iPipe karat, maknanya you dah lama tak datang. Untuk pengetahuan semualah, tak pasal-pasal gambar anak I dan NGO masukkan dalam dia punya story, bagi tahu yang anak I yang tak feed the dog, the cat. So I terus on the way I pergi nak buat police report, dia dah cut down dah, dia dah turunkan dah. Damage has been done. I dah buat report dan kita akan teruskan dengan tindakan undang-undang. Doktor, apa perasaan doktor apabila doktor tengok binatang peliharaan doktor sudah mati? Saya sangat sayang pada haiwan ya. Dan saya terkejut dan saya menangis sebab saya sangat sayang pada haiwan. Tak kira lah apa haiwan pun ya. Sebab how to say that, I really love animals. That's the reason why saya jadi veterinar. Saya telah berkhidmat dengan Jabatan Veterinar selama 30 tahun. Bila saya dengar haiwan tu mati, the first thing saya call Hafiz. Ada recording ya. Pasal kita buat police report, ada recording. Mana bukti yang mengatakan saya call Hafiz. Mengatakan, Hafiz, did you feed the animal? The dog died, Pumpkin died. I call the name. Bila kita dah ada nama untuk haiwan, that means betapa rapatnya haiwan tu dengan kita. Pumpkin died and one more cat died. Whose cat is that? Sebenarnya kucing yang mati saya tak tahu. Whose cat is that? And then yang saya muskil hingga hari ini, kalaulah tak bagi makan, understood. Animal boleh lepakkan dan melepak lah. Melepek ke apa lah. Melepek. Kucing ada 3 ekor. Kucing ex-staff saya. Okay. Anjing yang si Jessie ni punya, anjing Pumpkin. Bila saya kurang sihat, saya terpaksa tak boleh pergi kan. Dan saya dalam proses nak pindah. So tinggal hanya 3 ekor kucing. Itu pun kucing yang punya Ex-staff tu. Ex-staff tu.
yang saya tahu berniat tak baik pada saya, yang membantu untuk memviralkan kepada yang social media ya, dan anjing, and then that's it, tak banyak. Maknanya yang saya inform yang 2 orang ni, from now onwards, because saya tak datang kerja, saya buat daripada kerja from home, I do house call because I'm not that well, I cannot drive the car that far. Awak hanya bagi makan, minum, check is clean, basic clean. Daripada bulan Oktober doktor dah nak pindah. Sebelum jadi isu ni memang doktor dah nak pindah, tapi I told her, doktor ni dia tak ada luck with the staff, because bila dia dapat staff tu, dia sayang dan percaya 100% daripada ex-staff yang perempuan ni dengan these 2 guys. So I ni klien dia, I nampak dia punya gerak-geri dia macam mana. Bila dia dah percaya sangat, dia tak akan datang, sebab kalau dia datang dia sakit. So why should dia nak kena pergi berubat lagi? Lepas tu benda sebenarnya sepatutnya lah, kalau ikutkan logik kita, dah lah kau tinggalkan kucing kau tanpa bagi duit makan, tanpa peduli, itu kucing kau. Lepas tu kau nak jatuhkan doktor tu yang menjaga kucing kau, yang bayar gaji kat orang 2 orang harian, bayar lagi beli makan, beli pellet untuk kucing kau. Lepas tu kau dah ambil kucing kau, kau pergi viralkan benda lain. That's how bad she is. That's a scenario. Betul. Saya tak nafikan. Saya orang yang husnuzon, tak pandai gaduh. Tapi dia selalu marah doktor. Saya suka-suka dia. Saya memang tak pandai marah orang. Lepas tu, okay, saya dah kata, okay, we try to bury the dog. Kakus kan, dah busuk. So saya marah Hafiz ni, more than 4 days tak makan ni, saya kata. Tapi saya pun muskil lah. Kenapa kau tak makan 4 hari ke 5 hari? Kenapa kucing tu sihat, anjing tu mati? Kalau ikut logik akal sains, yang mati dulu kucing. Kalau anjing kau nak mati tak makan, memang dia tak makan 2-3 hari, dia akan melepak. Kenapa dia mati melepek? Kenapa dia mati dengan kepalanya macam gitu? So inilah kemuskilan juga saya terterakan kepada polis.